Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya nak onkan TV dekat depan saya ni. Okey, ni adalah TV jenama DTEC. Okey, TV ni Android TV 40 inci jenama DTEC. TV ni saya nak cerita kat tuan-tuan, sebelum ni saya dah beli 2 biji. Ni kali yang ketiga saya beli. Ini adalah antara TV yang paling latest sekali Okey, smart TV. Apa yang paling best kat TV ni? Tuan-tuan boleh tengok Okey, gambar dia memang clear, bunyi dia memang terbaik, okey. Harga dia memang mampu milik. Okey, paling murah sekali dalam pasaran. Okey, untuk 40 inci harga dia sekitar 500. Okey, sekitar 500 tuan-tuan boleh dapat. Okey, untuk yang 32 inci macam dekat atas ni, okey, sebelum ni TV ni kecil, saya nak tukar yang besar sikit. Kalau ada modal sikit lagi, saya nak tukar yang lagi besar. Kalau boleh, penuh satu ruangan ni untuk TV saja Okey, tuan-tuan tengok kat depan ni. Okey, apa yang menarik di sini? Okey, ni adalah smart TV. Kita ada beberapa function kat sini. Okey, yang sedia ada aplikasi YouTube, Netflix. Okey, kita ada App Store, Miracast. Okey, tuan-tuan boleh tambah kat sini apa-apa yang berkenaan lah. Okey, apps yang ada kat dalam ni yang tersedia. Okey. Okey, kita ada ini saja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tambah, tuan-tuan boleh pergi dekat Google Play Store. Macam biasalah. Macam dekat dalam handset tuan-tuan tu, tuan-tuan nak tambah game ke, nak tambah macam-macam benda, tuan-tuan boleh ambil dekat Play Store ni saja. Mungkin ada yang sedikit yang tuan-tuan rasa tuan-tuan berkenan, tuan-tuan install saja dekat dalam TV ni. Nanti tuan-tuan boleh terus direct tengok Okey. Selain pada tu, kita ada dalam ni okey, ada DTV. Okey, tuan-tuan boleh connect dengan antena. Tuan-tuan boleh tengok live terus, tak perlu bayar siaran. Okey, pakai antena saja tuan-tuan boleh tengok siaran My TV dekat dalam ni tadi, DTV. Okey, tak perlu nak pakai decoder dah, tak perlu nak pakai Enjoy, tak perlu nak pakai Astro. Dekat sini dah ada siaran percuma. Okey, selain daripada tu, tuan-tuan boleh tengok lah, ada YouTube. Okey, dan yang paling best sekali, ini adalah Android TV yang paling latest, yang paling mantap sekali setakat ini. Okey, mantap. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat beg kuning di bawah. Assalamualaikum.